badan turun. Jangan kaki. Jangan kaki. Badan turun. Kaki maintain. So, you kena buka sikit. Jangan ke depan. Buka sikit. Turun. Pinggang you kena tegak. Perut you kena gemuk. And then you tahan. Tahan turun. Bukan tahan nafas. Perut tahan, jangan tahan nafas. Tak boleh tahan nafas punya bila kita senaman. So, jaga you punya pinggang. Kalau you rasa terlalu sakit, then you bangun sikit. Macam ni. Nampak tak? Buka paha you. Buka lutut you ke tepi sikit. Yang mampu kita turun. Lagi turun, lagi you rasa sakit dekat kaki. Tahan, rehat sekejap. Okey, angkat tumit. Ini kena jaga. Okey, depan you punya perut kena sentiasa kemut. Pinggang you kena sentiasa tegak. Morning. Okey, tepi ini macam kaki masih tegak nampak masih tegak. So jangan macam ni. Okey, pinggang jangan macam ni. Okey, so kaki you balik macam ni. Tengok dari tepi dia masih tegak. Tapi jangan tekan tau. Jangan tekan lutut bengkok sikit. Badan you kena tegak. You boleh turun, you turun. You tak boleh turun, you angkat. Ini kena sentiasa kemut. Itu cara dia yang betul. So ini senaman sangat-sangat hebat. Okey, bangunkan badan. Okey, bangunkan badan. Bangunkan badan. Okey, turun, angkat. Turun, angkat, straight Mula-mula lengur tu normal, jangan risau. Buat apa yang mampu. Hari-hari buat sikit-sikit. Jangan paksa. Kat sini kita tak paksa-paksa. Kita buat apa yang mampu. Dan you pun akan terkejut walaupun kita buat santai-santai, kita nampak sendiri semakin baik. Okey? Tak perlu paksa lagi badan you suka. Okey, mari. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okey, kita turun sama-sama. Jangan lupa paha kena ke tepi. Perut kemut. Angkat tangan you, tarik ke atas. Tahan 10 saat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.